Kalau kita bercakap tentang keajaiban alam di Saudi Arabia, ramai yang akan terbayang gurun, gunung ganang, lembah. Tapi ada satu tempat yang penuh misteri dan sehingga hari ini tiada siapa yang pun yang boleh beri jawapan yang pasti. Inilah dia. Nasla Rock. Batu terbelah paling sempurna di Taima. Terletak di Taima, barat laut Saudi Arabia, Nasla Rock kelihatan seperti dua batu besar yang dipotong dengan menggunakan mesin laser. Potongan dia sangat-sangat sempurna, perfect. Tapi realitinya, ianya terbentuk jadi. Apa yang menyebabkan Nasla Rock ni terkenal ialah garisan belahan yang betul-betul lurus daripada atas sampai bawah. Belahan dia sangat-sangat selari. Permukaan dia berbeza, tapi kalau kita tengok betul-betul dia sangat-sangat selari. Jadi inilah dia Nasla Rock ataupun Split Rock. Perfect dia punya belahan. Sedang berada di Taima, Saudi Arabia.